Alright, another video. Muscat is in the house. Sakai. Dia macam inilah kan. Kalau kau nak study orang, kau punya musuh lah kan. Let's say macam kau boxer lah, say kau fighter kau ada boxing match lah. Kau nak kena study dia punya pergerakan ke kan, atau kau tengok dia punya video-video dia punya last fight kan, macam mana dia nak, dia punya pergerakan dia, macam mana dia nak counter. Sama juga dengan macam kita punya case ni. Kau nak troll, kau nak kena tengok video-video kita lah. Betul tak? Kau nak kena study. Kau dah study, kau tengok, baru kau boleh counter senang-senang kan. Ini tak, kau tunggu kau punya siapa, kau pay kuncu-kuncu tu. Ini confirm ni, apa ni, Hadi lah ni. Sekarang kau dah panggil si Jali Katik Tok Gas either three of them lah. Salah satu lah daripada orang ni Si Jali Katik bagi info, Hadi bagi info, atau ni Awan Nano ni, si Putra ni. Ni 3 ekor ni itu je lah. Tengoklah video-video kita. Video-video apa ni, Dr. Nasir ke, video Rafi, apa dia nak apa ni, nak cakap pasal kau. Baru kau boleh counter. Ini tak, kau buat live kau merapu. Kau faham tak faham ni sekarang Dr. Nasir bukan yang saman kau, setan. Bini Dr. Nasir, isteri kepada Dr. Nasir. Faham tak faham? Yang kau merapu, kau spin corner baring pasal insolvency, apa hal? Aduh. And lagi satu okay, kerajaan Singapura dia buat kerja. Okay, tak semualah kan. Apa yang kau cakap tu tak semualah orang apa ni, orang Melayu Singapura tu miskin. Okay, miskin bapa kedana. Nak bandingkan kau punya kemiskinan Sakai, jauh berbeza. Betul tak? Tengok kemampuan. Betul tak? Kat Singapura ni, kalau gaji kau letaklah kan, example okay lah, bawah daripada 3,000 dolar lah, bukan 3,000 ringgit. Okay, still boleh survive. Okay, kalau nak beli rumah pun masih boleh. Okay, kalau nak katakan macam kau katalah, okay Bro Rafi sewa rumah kebajikan, nak kena tanya lah, Bro Rafi umur berapa? Adakah umur macam Muscat? So nak kena tanya lah, adakah Bro Rafi selama ni bila time muda sewa dengan apa ni, government Singapore? Betul tak? Nak kena tanya. So plan as a typical Singaporean, as time goes by, okay, rumah kat Singapore ni you can also is a liability lah in the first place. Okay, as time goes by kan, rumah ni pun boleh jadi satu aset bila kita jual. That's the typical Singaporean. Sama juga if Muscat dah berapa tahun ni, okay lah, let's say 5 tahun, rumah ni dah berapa tahun Muscat duduk ni, dah nak masuk 2 tahun. So I left another 3 years. Okay, so if dah sampai 5 tahun, if I decided to nak jual. So if I can upgrade or downgrade, very simple. Betul tak? Tak tahu lah kat Malaysia macam mana engkau punya definition of miskin. Ini aku tujukan kepada engkau je lah. Engkau seorang je tau, Sakai labis, babi tua kengkang. Bukan tujukan seluruhan orang Malaysia. Engkau seorang je.
Pasal kau sakai hutan babi. Dahsyat kau. Dah lah sewa rumah. Betul lah Bro Rafi cakap kan, sewa kat rumah orang Bangla duduk. Mana Bangla pernah sewa kan? Memalukan je. Dahsyat. Busuk-busuk pun kat Singapura pun kan, ada tempat sewa. Betul tak? Lagipun ini aku nak, kalau siapa kawan-kawan kat Malaysia yang pernah kerja kat Singapura waktu COVID tu, lockdown, I think tahun 2020 kan, 2020 sampai 2022 adalah 2022 lockdown. Siapa-siapa yang orang Malaysia nak masih kerja dekat Singapura, orang kerajaan Singapura bantu diorang. Kau tengok berapa baik kerajaan orang Singapura. Kau boleh tanya siapa, Apple itu time masih kerja dekat Singapura, tak salah aku. Busuk-busuk pun dapat duduk kat hotel. Dulu pun aku kerja full time pun, company pun ada apply untuk pekerja-pekerja Malaysia, dapat juga rumah sewa. So, kau nak menghina orang-orang Singapura? Kau betul tak betul? Aku nak tanya kau, last bila kau masuk Singapura? Kau jawab. Kau tak berani petik nama aku kan? Aduh, kau dah kena kontrol. Betul lah Dr. Nasir cakap kan, kopi buah dah kena cekup dengan ni 3 ekor ni. Okey lah 2 ekor lah. Korang tahulah 2 ekor ni siapa. Siapa ni, Hadi Cokoroy spender letak atas kepala dengan si Acah-acah Datuk. Bukan Datuk pun, si Jali katik. Macam mana? Senanglah dalam hati, kita dah tahu Jali katik scammer. Sekarang tak buat konten dekat YouTube kerana konten YouTube duit tak masuk. Kerana akaun dia, siapa nama ni, Melati Jaga. Apanya levelnya Datuk ni? Kalau Datuk dia tak ada buat konten-konten macam ni. Kalau betul-betul Datuk lah kan, yang memang kau bukan Datuk pun langsung pun kan, dia tak ada time nak buat YouTube, nak buat pasal politik. Dia ada bisnes ke, dia akan jagalah dia punya bisnes ke, orang-orang dia. Ini tak, Datuk jual beg sekolah. Datuk jual topi, jual baju, apa pack kelas lah. Aduh. Jali. One more thing. Ada jugalah yang datuk-datuk yang bankrupt ke, tapi aduh, sampai YouTube punya account tu, aduh, orang lain pen nama, lepas tu merayu. Assalamualaikum bang. Sorry tak perasan. Nak tahu macam mana nak tukar apa ni, akaun YouTube Aduh, engkau tanya dengan orang yang tak tahu. Bukan nak memperendahkan lah. Tanyalah dengan orang yang tahu, pakar pasal ni YouTube. Setan. Aduh. So itu je lah aku punya video nak meroyan ni. Okay, kita tengoklah kawan-kawan kita nak merespon pasal ada tadi baru live ni. Celaka tu. Orang tengok cakap apa buka Rafi buka baju tanda nak mati. Sekarang kat Singapura cuaca tak menentu. Tengah panas. Lagi mula kan, buka baju bogel kat rumah. Daripada semalam baju sama,
Sampailah ni baju yang sama. Simbol baju mana yang kebas? Baju dah besar. Mana jiran mana tak pergi kutip punya baju tu? Baju dah macam kain lap. Okay, take care, bye bye.